Okey, saya nak tanya hari ini kita akan belajar bab 3. Bab 3. Okey, kita akan teruskan kepada 3.3. Tapi sebelum tu kita buat ulang lagi sikit boleh? Okey, kita dah baca 3.1 dan 3.2. Okey. Okey, saya nak tanyalah. Siapa-siapa je boleh jawab, betul atau salah, tak jadi masalah. Kalau salah kita betulkan. Boleh? Okey, saya nak tanya. Siapa yang faham maksud zaman prasejarah? Ada siapa boleh jawab? Boleh? Ada? Ada tak? Zaman prasejarah. Apa yang kamu faham berkaitan zaman prasejarah? Okey, sila abang. Sorry, tak dengar. Zaman sebelum manusia. Zaman? Sebelum manusia. Zaman sebelum manusia. Boleh tapi kurang tepat. Okey, ada orang lain? Okey, sila. Okey, sejarah masa lampau. Okey, betul. Okey, zaman prasejarah ni terbahagi kepada berapa? Okey. Saya dah seorang. Siapa boleh jawab? Okey, siapa? Kakaklah. Paleolitik, Mesolitik, Neolitik, Logam. Okey, bagus, duduk. Okey, saya nak tanya zaman prasejarah yang pertama zaman apa? Okey, kakak. Zaman Paleolitik. Okey, zaman prasejarah yang terakhir zaman apa? Okey, abang. Zaman Logam. Okey, betul. Okey, kita teruskan lagi zaman prasejarah di dunia. Okey, siapa boleh bagi saya satu nama negara zaman prasejarah di dunia? Okey, kakak sila. Spanyol. Okey, boleh. Lagi? Siapa lagi? Kakak. Sorry? Britain. Okey, satu lagi. Contoh. Abang. Perancis. Okey. Okey, kita teruskan pula dengan zaman prasejarah di Asia Tenggara. Okey, kakak, mana satu? Thailand, okey. Okey, kakak. Vietnam. Betul. Okey. Abang. Filipina. Okey, duduk. Okey, itu sahaja untuk 3.1 dan 3.2. Hari ini saya akan teruskan dengan ciri-ciri zaman prasejarah. Okey, boleh tengok dekat buku teks 3.3. Yang ni saya bagi ringkasan lebih mudah untuk kamu faham. Okey, ciri-ciri zaman prasejarah ni dia ada berapa? Siapa tahu? Okey, abang berapa? Ada 7. Boleh bagi saya satu tak? Antara 7 tu boleh bagi saya satu tak? Bukan. Yang 7 ciri-ciri tu. Okey, abang. Beralatan. Okey. Kakak. Kegiatan ekonomi. Okey, kakak. Sekejap. Sorang. Kepercayaan. Okey, last. Sorang. Okey, kakak. Tempat kediaman. Okey, semua betul. Okey, sekarang saya akan teruskan mengikut satu-satu ciri dia. Yang pertama, tempat kediaman. Okey, setiap zaman ni dia berbeza. Berbeza tempat kediaman penduduk asal dia. Okey, yang zaman Paleolitik. Siapa boleh bacakan untuk saya? Zaman Paleolitik ni dia buat apa? Dia duduk kat mana? Dekat gua. Okey, zaman Mesolitik? Gua. Okey. Lain? Rumah bawah tanah. Okey. Untuk zaman Neolitik pula? Sorry? Lembah, sungai, pesisiran pantai. Okey. Dan terakhir zaman logam. Okey. Zaman logam ni dia duduk kat mana? Dia dah ada rumah. Okey, betul. Okey, sekarang kita teruskan kepada peralatan. Yang ni saya akan saya akan baca laju saja. Nanti kita akan concludekan semua sekali. Nanti kamu lagi senang faham. Okey? Untuk peralatan, siapa nak tolong? Peralatan diorang zaman prasejarah dulu dia pakai apa?
okey boleh. Okey, lagi satu, zaman logam dia pakai apa? Okey, kakak. Pakai besi. Okey. Okey, so yang tu dia sama sahaja. Kalau kamu tengok zaman Paleolitik, Mesolitik dengan Neolitik, barang peralatan dia lebih kurang sama sahaja kecuali zaman logam. Zaman logam ni dia dah mula menggunakan besi. Okey, mana tadi Okey, ni tengok macam sini. Peralatan daripada batu, kayu, tulang haiwan sama juga. Kayu, batu, tulang haiwan sama juga, tetapi dia lebih halus. Dia orang dah pandai ubah. Okey? Tapi peralatan dia sama juga. Melainkan zaman logam. Zaman logam ni dia dah menggunakan besi. Okey? Kita teruskan lagi kepada pengumpulan makanan. Okey, untuk pengumpulan makanan, seorang tolong saya baca boleh? Siapa volunteer? Tolong baca depan ni. Cepat. Okey, kakak, bangun. Ya, baca kat depan ni je. Okey. Okey. Terus habiskan. Okey. Okey. Okey, saya nak tanyalah dekat sini. Yang mana paling ketara? Yang paling berbeza. Okey? Yang ni dia mengumpul. Yang ni pun dia buat apa? Mengumpul juga. Yang ni dia buat apa? Okey, kalau kat sini dia mengumpul makanan hampir tidak dilakukan. So dia tak ada, mulai tak ada. Okey, dia buat apa? Dia buat apa ni? Pertanian. Dia buat pertanian dan ketenagaan. Okey. Seterusnya, kegiatan ekonomi dia. Okey, kakak seorang tolong. Siapa? Volunteer. Okey, sila. So dekat sini saya nak tanya, apa tu noman? Okey, kakak, apa tu noman? Sorry. Bertukar-tukar tempat. Okey, erti kata lain apa? Erti kata lain. Okey, orang lain nak pula. Okey, kat belakang. Berpindah randah. Okey, betul. Okey, satu lagi saya nak tanya lah. Okey, ni. Apa itu sistem barter? Siapa tahu sistem barter tu apa? Okey, abang, sila. Pertukaran barang. Okey, lagi. Sikit lagi. Pertukaran barang tu dah betul. Okey, pertukaran barang suka sama suka. Okey, contohlah. Abang ni dengan abang ni. Dia nak tukar barang. Abang ni setuju, abang ni tak setuju. Boleh tukar tak? Tak boleh, sebabnya yang tu tak berlakunya sistem barter. Okey? Kalau contoh kakak ni dengan abang ni nak tukar barang, suka sama suka boleh? Okey, itu nama dia apa?
Bermula pembahagian dalam sosial. Okay, zaman logam apa? Okey, boleh duduk. Terima kasih. Okey, dekat sini apa yang kamu nampak perubahan dia? Yang ni yang pertama kan? Zaman pertama betul. Okey, yang ni zaman yang ke? 2. Sini? 3. Okey, sini 4. Okey, saya nak tanya kamu. Dalam 1, 2, 3, 4 ni, apa yang kamu nampak perubahan dia? Okey, kakak sila. Sorry? Hidup menetap. Maksud kamu? Maksudnya macam mana? Cuba explain sikit saya. Cepat. Dapat tak? Boleh tak? Okey, tak apa macam ni. Okey, pertama sekali, first, kita tengok sama betul? Sama betul? Dia hidup kelompok kecil betul? Nomad tadi apa maksudnya? Pindah rendah. Okey, dia hidup dalam kelompok kecil. Okey, dia tadi pindah rendah 2 zaman ni. Dia tak ada organisasi sosial. Okey, kita pindah pula Neolitik. Neolitik dia dah buat apa? Dia pindah rendah tak? Okey, dia dah statik, dah satu tempat. Okey? Belum mempunyai organisasi sosial yang tersusun. Okey, dekat sini dia ada apa? Okey, dia dah ada apa? Sini ada tak? Okey. So yang ni dia dah jadi lebih baik. Okey. Dan terakhir, zaman logam. Zaman logam dia dah lebih apa? Okey, tersusun. Kat sini dia ada ketua saja kan? Okey, dekat sini dia ada apa? Pemimpin menyelesaikan masalah dan membentuk aturan kehidupan. Okey, yang ni dia dah ada ketua tapi dia belum ada prinsip yang ini. Okey, nampak? Okey, maksud saya dia tak ada ni sistem pentadbir. Okey. Jelas? Ada soalan tak? Ada soalan tak? Kalau tak saya nak teruskan. Boleh teruskan Okey. Saya teruskan lagi dengan kepercayaan. Okey, seorang saya nak lelaki pula lah baca boleh? Abang boleh? Tolong baca. Kepercayaan. Ya Okey.
dia dah mula berbeza. Dia dah buat apa? Ritual. Okey? Okey, saya nak tanya lah, ritual tu apa ni? Siapa tahu? Saya dengar tadi apa bahas tadi? Okey, kakak. Saya tak dengar kakak apa? Upacara, okey, saya inilah, saya tingkatkanlah. Upacara penyembahan. Okey, untuk zaman logam pula. Dia buat apa? Okey, dia menyembahan kuasa alam. Yang ni apa ni? Okey, boleh bagi saya contoh tak? Contoh dia apa? Okey, kalau siapa yang tak dapat, cuba tengok dalam buku teks. Cuba tengok dalam buku teks, dia tulis apa tu? Seorang tolong baca, abang. Baca kuat. Kubur zaman logam di selatan India. Okey, yang terakhir. Kesenian dan kebudayaan. Okey, saya nak seorang volunteer. Siapa nak baca? Sikit je ni. Okey, sila. Okey, so keseniannya dekat sini dia buat apa? Okey, dia kat sini dia melukis. Dekat mana? Dekat dua. Mesolitik dia? Sama juga kan? Betul? Okey, zaman Neolitik pula. Sama tak? Ha? Sama tak? Okey, sama atau tidak? Ha? Sama, kecuali dia menghasilkan corak geometri. Okey, kalau yang dua yang atas ni dia buat lukisan. Kalau kamu tengok dekat buku teks tu, muka surat 58, lukisan apa tu? Okey, lukisan haiwan. Kalau yang dekat Neolitik dia lukisan apa? Okey, lukisan corak geometri. Okey, zaman logam pula. Zaman logam dia buat apa? Okey, yang ini dah maju dah. Dia buat corak pada hiasan. Okey, itu sahaja untuk 3.3. Boleh faham? Boleh. Ada soalan? Okey, sekarang saya bagi kamu 2 minit untuk berehat sekejap. Lepas tu kita akan buat aktiviti. Boleh? Boleh Sekarang
kamu lantik satu ketua. Seorang ketua. Lantik seorang ketua. Dah? Dah ada? Mana tak? Ha. Okey? Okey, ketua. Tulis macam ni, ketua, nama ketua. Boleh? Okey, saya nak membentang ni 2 orang. Okey. Nanti saya akan bagi kamu kertas majung. Okey, 1.1 saya nak kamu buat peta minda berkaitan ciri-ciri zaman prasejarah. Okey. Okey, selepas tu tulis ahli kumpulan. Ahli kumpulan kamu. Okey? Boleh? Okey, dekat sini saya nak ketua mainkan peranan penting. Ketua akan mengarahkan ahli kumpulan untuk buat kerja. Saya tak nak ketua jadi orang suruhan, saya tak nak. Boleh? Okey. Lagi satu, kejap lagi akan ada sesi soal jawab. Soal jawab tu macam mana? Setiap kumpulan yang akan datang dekat depan, kumpulan lain boleh bertanyakan soalan berkaitan zaman yang kumpulan tu buat. Contohnya, zaman Paleolitik tengah bentang dekat depan. Kumpulan lain boleh tanya soalan berkaitan zaman Paleolitik dekat kumpulan tersebut. Okey? Dan setiap soalan tu ada markah. Boleh faham? Boleh. Ya. Kalau kamu 7 orang kan, contoh kamu 7 orang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tambah lah satu lagi. Tak apa. Terus kan? Kalau tak cukup, boleh je. Standby kan soalan ni. Boleh tak ambil masalah? Okey, sekarang pukul apa? 12. Saya. Apa tu? Boleh. So, sekarang kita tak cukup ada kumpulan, boleh? Okey. Saya bagi kamu 10 minit sahaja buat peta minda mengikut zaman yang kita dah bagi-bagikan tadi. Boleh? Kejap, saya bagi marker. Sabar. Okey, saya bagi 10 minit. Saya nak tengok kamu faham ke
Okey, boleh tak? Satu maka. Okey, cukup tak maka? Bagi-bagi, saya dah habis dah. Habis dah. Boleh tak? Okey, dah ke belum? Okey, cepat masa dah tak ada ni. Okey, ahli kumpulan yang lain, siapa yang tak menulis tu boleh buat soalan. Boleh buat soalan.
saya nak tengok kau ni kumpulan logam. Dah sampai mana dah? Ambil isi penting saja. Apa tu? Ada kaitan dia betul. Okey, dah belum? Okey. Macam mana duduk lampu tu? Duduk bawah lampu.
sahaja. Yang lain duduk tempat masing-masing cepat. Kita nak mula ni dengan zaman logam ni. Okey, dah. Kumpulan paleolitik dengan mesolitik stop dulu kejap. Okey. Dijemput untuk zaman logam, bentangkan dia punya peta minda. Okey, yang lain dengar. Saya dari kumpulan 4 zaman logam. Kami akan menceritakan ciri-ciri zaman logam. Kuat sikit bang, tak dengar. Nombor 1. Manusia telah menetap dan membina tempat kediaman mereka dengan lebih baik. Okey, manusia telah menetap dan membina tempat kediaman mereka dengan lebih baik. Okey. Lagi? Itu apa? Itu untuk apa tu? Untuk apa tu? Kediaman. Tempat kediaman. Okey, seterusnya. Yang lain tolong dengar Yang lain tolong tengok. Okey, peralatan dia terdiri daripada tembaga, gangsa dan besi. Lagi? Nombor 3. Kumpulan makanan. Aktiviti kumpulan makanan hampir tidak dilakukan lagi. Dilakukan kerana kemajuan dalam bidang pertanian, perangkan dan perkarangan. Okey, itu apa tu? Untuk pengumpulan makanan. Kumpulan 4. Yang keempat. Kak, mana depan? Kak, mana sini? Jangan belakang dia kawan. Okey, itu apa? Kegiatan ekonomi. Okey, yang kelima. Nombor 5. Kehidupan manusia zaman ini lebih tersusun. Pemimpin bertanggung dan berjawab menyelesaikan masalah. Okey, yang keenam, kepercayaan. Kepercayaan ini untuk apa? Ritual dia buat apa? Binaan khusus. Okey, yang terakhir. Nombor 7. Perjalanan dan kebudayan. Manusia zaman ini amat mementingkan nilai estetika yang ditemukan pada peralatan mengikuti bidang Gangsa. bangsa yang Mempunyai pola yang menarik. Okey. Yang tu untuk apa? Kesenian dan kebudayaan. Okey, saya nak tanya. Ada soalan tak dari kumpulan lain? Ada. Okey, jemput seorang. Satu soalan sahaja. Okey, zaman logam. Tiga zaman prasejarah sekarang ni apa? Ahli kumpulan. Okey, ulang lagi sekali. Ulang lagi sekali. Okey, jelas yang lain? Okey, terima kasih. Berikan tepukan kepada kumpulan logam. Okey. Memandangkan masa kita pun dah mencemburui, kita akan sambung kelas seterusnya untuk pengundangan seterusnya. Okey, boleh? Okey, saya nak ketua kumpulan simpan kamu punya kertas majul. Kamu punya kertas A4. Kelas seterusnya kita akan sambung sesi perbincangan dan soal jawab. Boleh? Okey, tolong simpan barang-barang semua.
Okey, supaya kita berani nak melontarkan soalan kita, membuat sesi pertangan. Okey, lagi? Okey, supaya kita lebih faham zaman prasejarah. Ada lagi tak? Ada lagi? Apa tujuan saya buat sesi pertangan ni? Kelas? Ada lagi tak? Okey, sila. Okey, untuk kita faham zaman-zaman yang dah lalu. Okey. Betul? Itu semua betul? Okey, kita akan teruskan untuk next pembentangan Jangan hilangkan saya punya kertas maju. Kalau hilang, tolong buat baru.